mungkin taktik paling licik dalam perang US-Iran setakat ini. Update hari ke-17 konflik antara US dan Iran. Berita terbaru ni agak membimbangkan. Tentera Iran mendakwa bahawa ada taktik yang sangat licik digunakan di medan perang sekarang ini. Menurut laporan mereka, drone jenis Shahid 136 yang biasanya digunakan oleh Iran kini didakwa ditiru atau diklon oleh pihak lain. Drone yang kelihatan sama ini kemudiannya digunakan untuk menyerang beberapa sasaran di negara Arab. Tujuannya apa? Supaya dunia menyangkakan bahawa Iran yang melakukan serangan tersebut. Jika negara-negara Arab percaya bahawa Iran yang menyerang mereka, ia boleh menjadi pencetus perang yang lebih besar di Timur Tengah. Inilah yang ramai penganalisis geopolitik bimbangkan sejak konflik ini bermula. Minggu lalu juga, media Israel melaporkan kononnya UAE menyerang Iran. Namun, laporan itu dipersoalkan dan didakwa adalah maklumat yang tidak benar. Sehingga ke hari ini, kebanyakan negara Arab masih tidak terlibat secara langsung dalam konflik ini. Malah, mereka juga tidak membenarkan ruang udara mereka atau pengkalan tentera mereka digunakan untuk menyerang Iran. Tetapi, jika keadaan ini berubah, ketegangan di Timur Tengah boleh meletup ke tahap yang jauh lebih besar. Follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.